Golden Coat. Kenapa? Hari ni korang, kita ada adventure pukul 5. Macam tak ada lah. Pukul 5 pagi kita bangun sebab kita nak pergi ke suatu tempat. Korang bakal tahu nanti. One eternity later. Alright guys, korang boleh dengar ya. So, ini adalah kenderaan yang akan kami gunakan. Kami gunakan Hilux Silver. Kemanakah pengembaraan kita kali ini? Kali ini, ianya sedikit lebih ekstrim berbanding yang biasa. Kenapa lagi? Semua dah? Ui. Masing-masing buat konten. Bersungguh buat kerja. Tak ada. Oh, ni kau punya This one. Ini adalah kelengkapan kamera DSLR milik Badul Amin. Jadi guys, gangster yang tiba-tiba bercangkung kat sini kan, tak tahu lah nampak ke tak sedang bercangkung ataupun tak. So jadi guys, sebabkan masih gelap sikit, sekarang baru pukul 6. Yes, kita orang bersiap dalam 1 jam biasalah kan. Nak apa, nak rasa segar-segar, nak hilangkan mamai, ambil masa sikit. Nanti dalam kereta aku akan beritahu korang ke mana hala tuju kami. Just you all wait. Saya rasa pukul 6.20. Betul, 6.20. Kami akan bergerak ke Sungai Yung. Nantikan. Salam subuh kepada kalian semua. Walaupun kalian akan melihat video ini seminggu kemudian, tapi tetaplah salam subuh ku sampaikan pada 1 minggu yang lalu. Di pagi yang indah ini, tak indah mana pun sebab ngantuk, hari ini kami akan berlepas, bertolak, berjalan, berjelajah ke suatu tempat yang lebih ekstrim daripada adventure kami yang sebelum ini. So, sini adalah stesen minyak tol Skudai. Nanti kat depan tu, depan sikit. Macam tu yang tunjuk. Depan sikit akan ada Plaza Tol, which is korang dah pernah tengok dah pun kat video sebelum ni kan. Kalau korang tengok lah. So nanti saya akan update perjalanan cerita perjalanan kami. So kita santai dulu. Langit pun masih biru, masih aman. Ni isi minyak dulu. Sekarang tak isi minyak susah pula.
Ni kali ni betul dalam hutan. Kan dari minyak, tak. Sebab kita banyak device kan. Macam kita orang belum ada lagi apa tu, yang besar tu apa nama, power station tu. So maybe kena run engine sekejap lah. Sebab kita orang ada inverter untuk guna segala macam charger untuk charge device electrical. That's quite big. Okay, kita masuk balik ke dalam. Allahu Akbar. Oh. Kita mulakan sekarang. Ya, dan kami sudah pun mulakan perjalanan kami dengan melayan tol. Melayan tol lah. Ya, melayan tol. Dalam 200 meter, belok kanan. Tak tahulah daripada sini boleh nampak ke tak dia punya harga dia tu. Ringgit. Nampak bos. Okay, so kita sudah pun melepasi tol. No more highway, only jalan dalam. Jalan apa? Jalan dalam. Jalan apa? Jalan dalam. Nak tengok jalan dalam macam mana? Jap, flip camera jap. Kita pakai teknologi. Pop. Oh. Osmo Pocket 2. Power. Power. Oh. This is a very beautiful place. Apa betul? Lawa. Dengan matahari planet Zuhalnya. Zuhal tengah keren. Lawa tu. Okay guys, so kita singgah dulu. Ada gerai warung dekat belakang ni kan. Tangan kita tu ni tengah pegang barang. So kita sarapan dulu sebelum pergi ke meet up point. Yes, program ni kita bersama dengan peserta lain sekali sebenarnya. Dia basically program ni program 4x4. Program apa yang menggunakan kenderaan 4x4. Okay, jom kita pergi makan dulu ya. Apa? Ada ayam ke tak? Ada. Saya tak kenyang kalau tak ada ayam. Air pure ice. Kopi ice kau tak? Boleh sama kopi ice kau. Sama juga kopi o ice. Ui, boleh gampang. Ambil dulu, cek dulu. Kita sarapan dulu guys. Banyak dulu. Ciduk. I'm really hungry.
kejap korang. Korang masih ingat tak mamat yang aku pernah mention dekat Takah Pengkoi episod 1 tu? Inilah dia. Get ready for next battle. Korang tengok tu. Dia tak turun bawah pula ai. Ini dia nasi goreng kampung, telur mata dan juga sambal. Ya, cepat makan guys. Bismillah. Lepas habis je kita makan, kita orang mencari kedai runcit untuk membeli air batu. Untuk kita punya kontainer lah. Apa? Kena tracking sikit. Tak tahulah. Kalau betul, nanti kita bagilah abang gambar. Assalamualaikum. Apa dalam? Rosak lagi. Taklah. Ya, semudah itu dia rosak. Kita isi ais dulu dalam bekas. Garam tak dulu. Payahlah. Sejak malam nak masak dah. Aku camping 3 hari. Garam. Standard lah. Cantik lah sekarang. Dia kan dia ajar cakap kan orang tak dikenali. Masuk je? Okay. Terima kasih. Ni satu baik kopi. Nah ni taman goreng gunung-gunung yang dia dah revamp lah. Makan dulu. Nah ni boleh masuk dalam. Kita tak masuk je tu. Yang kat part ni kita jalan kaki kan? Tak. Tak
ni kumpul-kumpul tu. Oh. Ini dia Taman Eko Rimba Gunung Berlemut, Negeri Johor. Lawak kat ni. Ni katanya telah direnovate. Jadi lebih lawa lah, lebih cantik gitu. Okay, so kita sudah tapak untuk berhimpun. Dah sampai tapak berhimpun. Sekarang ni kita tunggu peserta-peserta yang lain lah. Kita tunggu peserta-peserta yang lain. Mic aku buka ketat Oh, ada mic situ. Okay, nampak. Kita tunggu yang lain dulu. Semua dah berkumpul. Kita akan masuk balik jentera 4x4. Dan then kita akan hiking menggunakan 4x4. Ramai-ramai. Convoy. Best tak? Ni nak tunjuk sikit lah. So far berapa yang dah ada sekarang ni. Okay, kita pusing jap. Boleh nampak ni yang kereta yang kita orang bawa. Ni kereta depan. Ni marshal ni lah. Boleh panggil marshal Tengok nampak garang. Takut. Gar. Au. Okay, sekarang ni as we can see, Bat sedang setting dia punya DJI drone. Apa nama drone dia? Aku lupa lah. Neo. Tengok bunyi manja bunyi dia. Mana drone-nya? Sini saya tunjukkan kepada anda. Inilah drone dia. Sedia untuk berlepas. Tengok. Kalau kau tak pakai ni tak boleh ke? Tak boleh ni. Boleh. Both professional pakai ni. Kalau kau beli RC tu controller yang dah sekali dengan screen. Allah, tak sempat kejut. Daripada sini memang aku tak nampak lah mana duanya. Oh tu kecil-kecil tahi lalat. Aku. Okay guys, as you can see, aku dah tak pakai hoodies. Panas Guys. Panas. Kena perlu ni. Tu lah, nasib baik pakai kelabu tau. Kalau pakai hitam, member hitam. Tak payah pakai hitam, pakai hijau. Hijau. From Pangkor. Agak panas sikit. Masih lagi menunggu. Memang berlumpur. Kejap lagi sampai tu. Dan kita akan teruskan kita punya adventure. Okay guys, kita sudah pun memulakan perjalanan. Let's go. Sampai sana muka biru. Ada ni masuk rumah ni. Ada ni. Muka Dima. Masuk. Baik.
Oh, ambil kau. Kena sapu saku terus. Kau cakap tadi apa? Ekstrim. Mana ekstrim? Mana ekstrim? Mana ekstrim? Ni dapat kat ekstrim. Ini kita. Ini yang kita mau. Tadi tu mukadimah. The real fun is beginning. Ini the beginning. The real fun just begun. Kau betul ayat dia. Kita dalam hutan yang lebih dalam. Dah tak ada kelapa sawit dah. Dia turun naik. So we main extreme guys. Experience. Jom ikut kami. Kalau sangkut jangan tekan lagi. Tadi apa salahnya bang? Apa? Tadi apa salah dia? Rendah, kita rendah. Oh. Kita kena tinggi. Kita tak bawa rescue. Gelap mah. Lagi jahanam. Balik pakai jalan baru kan. Sampai hutan lama kekal guys. Sekejap nak rakam part ni. Santai. Okay, nak rakam part ni. Part ni penting ni. Okay. Go. Oh lah. Lah boleh cheat ke? Kena scam ah. Okey. Okey Otak tak rasa mah. betul. Kena scam ah. Rupanya boleh naik tepi. Aduh. Dia berada sebelah ni, dia main tepi. Lepas je. Tengok member cheat kot. Aduh. Mana yang ni? Oh, ada. Kat mana? Ada bunyi pub tadi. Apa yang tu pakai mic kau tengok betul kan?
tengok Kedah daripada POV Copilot. Nah, oh. Everybody was kung fu fighting. Fight. Terkejut subhanallah. Angin pula. Yalah sikit kan. Yalah. Belakang tadi tu. Mana tempat dia? Dah sampai ya? So, macam mana Syed? Ha? Apa experience pertama awak pergi sini? Goyang tu. Goyang-goyang? Goyang tu. Dah tak stable dah. Rasa gravity ni tak normal dah. Tak normal lah. Tak normal. Tapi tempat ni lawa. Ni betul-betul masuk dalam, keliling ni memang hutan, lebat hutan dia kalau tengok keliling. Okay. Terus coating. Daya terus coating. Warna donat. Tengok. Ayah sebelah ni pun warna donat. Hasil daripada masuk lumpur tadi. Tengok. Bukan biasa-biasa ni, ganggar bang semua ni. Tengok. Semua tayar dah celup warna donat dah. Sekarang kita lihat view dia. Masya Allah, cantiknya. Okay guys, Okay, so hari ni sekarang ni kita dah sampai ke dekat campsite kita, okay? Campsite kita tadi kita dah harungi macam-macam dah adventure punya perjalanan, okay? Kita ada tersangkut, okay? Tersangkut, padahal kita boleh main tepi. Rupanya kita kena scam, okay? Kena scam tu memang adalah masalah besar. So besok aku balik, nanti aku yang drive. Okay, harap besok aku tak kena scam lah. Okay, so korang kalau nak tengok betapa seronoknya kalau pergi adventure macam ni, korang kena stay tengok episod ni sampai habis. Kalau tak tengok memang rugi. Okay, benar. Okay, so apa lagi? Check out. Jom. Belah sana itu tempat kita kena hiking kan sekejap lagi untuk nak dapatkan yang view lebih baik. And air terjun yang belah atas lah. Sekarang kita kat belah bawah untuk campsite punya tempat.
Okay. Ni mana? Pen ke apa? Bisa je mana untuk buka lah no. Jangan mati sudah. Betul apa? Ni aku ambil landscape tau. Tutup tak? Tak apa, saya silam dah. Silang tu apa? Sik, sebelah sana sik. Dia silang. Dia dah tidak ada. Apa? Ini lah kat mana? Ni atas ni Ada dua je. Yalah yang tutup. Dulu. Okay, part aku dah banyak ah. Sama, jatuh balik. Aku tarik balik. Tarik je dulu sana. Boleh buat kepan lah depan belakang. Okay. Kau tarik ke belakang sana. Belakang Ah. Okay. Oh, Kerja pendek. okay. 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 Okay, so korang boleh tengok kemah kita dah around 50%. Dah 50% kita pasang. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang anda lihat, ini adalah kemah yang telah kami bina dengan penuh rendah diri. So, ini adalah WIP, Work in Progress. Fasa pembinaan kemah. Kemahnya dah ada. Belah dalam dia tu, boleh nampak biliknya dah ada. So, sini kira macam bahagian ruang tamu lah. Kita akan letak kursi untuk bersantai-santai. Ini adalah baki barang-barang yang nak boleh pakai dalam proses pembinaan kemah. Hello. Tiba-tiba hello kan. So, ini update lah. Update apa kita orang punya situasi sekarang ni. So, sekarang ni kita nak pasang tilam pula. Okay, kan? So kita nak pasang tilam pula untuk dalam kemah ni.
Sekarang ni dah masuk waktu tengah hari. Waktu tengah hari adalah waktu memasak. So, akan menyediakan santapan untuk tengah hari. As you can see, Alik is cooking. Let him cook. Let him cook! Let him cook now! Let him cook! I said let him cook! Yes! Yes! Come to Papa! Satu patty dah siap. Next patty. Tengok, dia orang dah start makan lah. Hasil apa? Hasil memasak oleh chef Kalix. Amir lagi special, dia makan tak ada sos, kosong lah. Aku baru beli. Aku betul-betul baru beli tu. Aku kakak kau makan. Fikir apa? Okay, so aku stop dulu dekat sini. Kita punya part 1 Sungai Yong Adventure. Dekat part 2 nanti ada lagi banyak aktiviti yang akan aku tunjukkan. Korang nantikan. Jangan lupa pada Jumaat depan ya.